Assalamualaikum, salam sejahtera buat semua sahabat-sahabat off-road se-Malaysia. Seperti yang tuan-tuan tengok, saya ada buat satu trip Merdeka Adventure Trail ke Latar Cermin bersama tim Penang Pro 2 Kembara, dan kita ajak 2 biji Jeep Cherokee, sahabat tim Cherokee, untuk bersama-sama kami untuk terjah ke campsite Latar Cermin. Okey, seperti yang dapat kita lihat sekarang ni, ini anak sungai yang pertama selepas daripada campsite Cabang Y. Dan campsite ni dulu ni campsite Pokok Buluh ni. So jalan telah nampak elok lah sekarang ni. Ada orang cuci jalan, so memudahkan lagi perjalanan kami lah. Pada semua sahabat-sahabat yang baru dalam channel YouTube saya, mohon subscribe, share dan follow. Terima kasih atas sumbangan tuan-tuan lah, sahabat-sahabat pada channel saya. Okey, actually dekat sini pun ada budak-budak buat campsite juga, budak-budak motor. Dia belah kiri tu yang ada kawasan lapang tu, dia orang boleh set up kemah lah. So either dia orang tak pergi ke Latar Cermin, dia orang akan melepak di sini lah. Pasal sini pun sungai dia pun agak jernih lah, so bolehlah bersantai-santai. So tim kami ni kali ni kami bawa 4 biji jentera kembara, bernadikan 3 biji supercharge dan sebiji turbo lah. Ini adalah spot lintasan Sungai Taher sebelum nak ke base camp Latar Cermin. So kita semua berhimpun dulu sebelum kita attack ya. Okey, seperti yang dapat kita lihat sekarang ni, kita akan meredah lagi satu sungai last sebelum kita sampai ke base camp lah, Latar Cermin. So ni sungai dia. Dulu sungai ni ada batu-batu besar di tengah-tengah tu, tapi sekarang ni ada orang cuci dah, ada orang mai cuci. So lebih mudah untuk nak cross. Dulu sangat-sangat susah, telok sangkut batu tang ni. Di tengah-tengah ni ada batu besar dulu. So sekarang ni alhamdulillah mudah saja. Ini sahabat kita daripada Sungai Petani, bernadikan jentera Jeep Auto. Dah je, lift up pun padu. Okey, jentera seterusnya ada jentera daripada Pomen MIG, Amir daripada Sungai Petani. Untuk jentera sahabat kita yang kali merah ni, kita set up masuk turbo kat dia. So dia sebiji je turbo, yang the rest tu semua kami set up sepecah. So ini joki padu Red Indian padu mah. Jentera ini dipandu oleh Abang Rizal kita, daripada Bertam. So sepecah, dia antara owner yang tak hair lah, kami set up sepecah kat dia. Alhamdulillah. Jentera saya sedang beraksi ya. Saya menggunakan tayar lipan 31 set up, support charger dan logia lah. Kami semua masuk logia, trip kami semua logia.
Ni satu lagi sahabat daripada Pertam juga, Abang Zaini kita. Bernadikan supercharger juga. Enjin standard kami pakai Hesi ya. Kami semua pakai Hesi saja, tapi bolt on supercharge untuk nak bagi. Okey, ini footage dalam on the way nak ke Kubang, last Kubang sebelum nak sampai campsite. So kita kena redah suku Kubang ni baru kita sampai. Kita akan bermula acara winching. Memang tebing dipacok, memang tak lepas pasal rat dalam dikorek oleh abang-abang padu tu, telung semua sangkut. So totally kita kena winching terus naik. Dia akan slide sampai ke tepi, sampai cecah tayar lah, baru kita pecah naik. Ni jalur pertama yang kita try naik dulu. Terus dipandu oleh Abang Ibrahim daripada Kulim, tim Jeep Cherokee. So kita bagi abang pesat-pesat naik dulu, sekali nak boleh jadi anchor untuk yang hak kecil di belakang. Sampai spring depan tu tercabut beh, tapi main dengan jeep padu dia redah naik sebuah tu juga. Oh padu. Kita ada lagi satu jentera, Jeep Cherokee dipandu oleh sahabat kita Tokmo. Dia pakai tayar 80 tu. Tayar 80 tapi kita ada winch lah. So tak ada masalah, kita akan pelan-pelan tarik naik lah. Yang penting enjin mau steady lah. Enjin steady lah. Agak winching tak ada masalah. Semua JLOP semua ada equip dengan winch. Suasana Kubang ni memang semua kena winch, tak ada sebiji pun boleh cah naik. Memang semua kena winch untuk nak keluar daripada Kubang ni. So kita ambil masa sikit, tak apa. Janji semua selamat, apa-apa happy. Janji destinasi kita sampai, misi kita berjaya. Kubang ni kita ada sikit modified lah bagi ayak keluar. Kalau tidak, ayak petakung tu kira agak dalam juga lah. So kita ada cangkui sikit dekat dia punya buat parit berayak tu kurang sikit. Tidak dia bertakung dalam lagi susah kerja.
Tok Mo baru nak mai bawa test dia punya jentera. Enjin baru siap, kata enjin baru siap. Tu yang dia dah mai join sekali tu. Trip ni saya buka permit lah, So kalau nak masuk hutan simpan area Greek ni kena apply permit ya kawan-kawan. Untuk grup sekali ni memang saya minta apply permit dan approve lah. Kalau kata event-event saya ni memang saya utamakan permit lah. Kita tak mau masuk ni haram ni, kita tak syok. Kita tak syok. So kalau dapat permit kita on event, tak ada permit kita tak on lah. Wincing kali ni untuk kereta Tok Mo kita terpaksa buat keluar snatch block lah, 2 biji jentera tarik dah naik. Masa saya tengok setup dah ni, dia tak lift up ni, dengan tayar 80 dia. Memang mencabar tapi tak apa, kita buat dia tak ada masalah, janji happy. Ambil masa sikit tak apa, tapi yang penting tu tibuk ambil masa sikit tu untuk terlebih semua ni, kita ambil masa sikit. Tapi alhamdulillah dapat juga keluar muka bang tu. Tengok padu. Jentera seterusnya, jentera panjang kita. So kita equipkan dia dengan winch 13,000 pound LBS plasma. Tapi setup panjang dia setup sebiji bateri lah. So dia menggunakan bateri depan untuk nak crank. Body pun kita tak buat lift up. Dia tak mau buat lift up, dia nak bagi standard, dia kata. So agak struggle jugalah. Lowet agak struggle. So dia tak boleh rapat ke tepi langsung, kita kena tarik ikut jauh. Tapi tak ada masalah, boleh je. Pasal jentera kembaran ni ringan, dia tak ada masalah, boleh buat ya, tak ada masalah. Kita cas pun dia jadi spin tayar. Perut sangkut, bunyi nyaring, bunyi sepecah, bunyi sepecah nyaring. Setup tayar kita pakai 235 75 15 MT. So seperti tuan-tuan tengok tu lah, tengok macam mana lowet lah. Kita ada lowet.
Jentera seterusnya jentera saya lah. Kita akan turun satu demi satu lah. Pilih satu baru turun satu lah, untuk nak melancarkan lagi kita punya tackle untuk tackle kubang ya. Seperti yang tuan-tuan tengok, saya ni sikit ada masalah sikit. Masalahnya bateri tak cukup, tidak cukup, dan accelerator rosak. Saya tak combine dua bateri lah. Actually setup ni dua bateri ni depan belakang lah. So winch kita pakai bateri besar di belakang lah saya set up. Sekarang ni saya tak sambung. Masalah apa? Masalah ni masa on the way nak main malam, tiba-tiba lampu 4 wheel tu terpadam. Lepas tu kita pun tak mau duk buat apa dah, sebab dah lewat malam dah, kita gerak malam. So pagi lepas pada spot ni baru kita check. So nak tahu apa dia punya masalah, fuse putus ke apa kan. Tu yang menyebabkan saya punya isolator yang sambung dua bateri tu dia trip. Memang struggle bila masa backup power tak cukup untuk nak operate wing yang kekuatannya 100% lah. Sekarang ni bateri weak, so wing tak dapat nak menjalankan tugas dia dengan baik lah. Setup untuk jalur P saya ni, saya pakai 2 biji bateri lah depan belakang lah, dan saya upgrade saya punya alternator. Saya pakai 100M, saya beli aftermarket Shopee custom. Belakang saya pakai isolator on off dan switch. Winch pula saya beli dekat Shopee brand Spartan, 13,000 pound. Memang power, cuma tu lah backup bateri kena padu lah, nak bagi dia kuasa untuk dia nak operate dengan 100% torque yang dia boleh bagi lah. Bukan kita winch ni tak masalah, benda nak winch ni okey, cuma bateri, sistem bateri saya ni problem lah. So alhamdulillah lah, dengan hasil kerjasama sahabat-sahabat enduro kita semua ni, semua kereta yang kena dekat Kubang ni semua alhamdulillah selamat, tanpa kerosakan apa-apa lah. Semua terror, semua terror, dan bagus, terbaik. Macam apa eh? Enjin kong pula. Untuk set up ke jalur P saya ni, memang saya buat 2 biji bateri depan belakang, tapi memandangkan isolator penyambung rosak di belakang, saya tak perasan. Jadi kuasa winch dia pakai bateri depan, so dia tak solid power lah. Kalau dia combine 2 biji depan belakang memang kuat. Winch ni kuat, tapi power supply dia tak kuat. So terpaksa minta bantuan Najib depan untuk nak saya tarik sekali lah. So hari ni satu Kubang ni lah, dua nak sampai atas Cermin. Kita kenal lagu ni lah semua. Bang ni saja Kubang ni. Kubang nak buat pelik. Ada buat pelik dah depan? Dah? Ada.
memang totally sangkut lah. Kat sini sangkut, telok belakang semua sangkut, tayar tergantung. So walaupun kita ada lift up paling maksimum tinggi dah dengan masuk setup tayar 31 ni, tetap sangkut. Jangan saya tayar belakang, tu angkat lah. Tu angkat. Panjang lah video. Panjang tak apa. Janji momen ni, Korea yang roh. Aduh. Belakang jadi apa? Ya. Lampu. Saya pergi dari lampu. Dia sangkut telok. Jangan panjang lah. Dia berfikir sikit lagi lah. Kita yang belakang lekat.
Seperti yang dapat dilihat jalan-jalan akhir sebelum nak sampai campsite lah. Dah lepas pada Kubang lah. So kami bergerak perlahan-lahan lah. Cuaca cantik hari ni. Suasana pun macam tak ada orang lagi lah. Hanya kami saja kot. Tim pertama lah yang nak sampai ke campsite lah. Okey geng, ni sikit yang saya dapat rakam lah menggunakan jam suntu saya. Jarak nak daripada ke bawah campsite bawah nak ke puncak waterfall tu dalam 510 meter je. Tapi halangan seperti yang kita lihat lah, seronok. Dia ada curam-curaman, batu-batuan dan sungai-sungai, anak-anak sungai lah. Spot base camp bawah ni agak limited lah pada mana sahabat-sahabat yang baru yang sampai lewat tu terpaksa untuk nak buka campsite di celah-celah tempat-tempat yang rata lah di sekitar base camp Latan Cermin lah. So ni campsite geng-geng motor cross sahabat-sahabat kita. So ni pada pagi lah kami lalu untuk nak ke terjah ke puncak.
Okey yang ini suasana kita nak balik. Kita lihat ni jentera sahabat kita, pemain kita bawa motor KLX rosak. Sahabat yang rosak breakdown di base camp, on the way ke base camp hari sebelum tu. So kita ambil keputusan untuk nak tolong lah. Kita angkat bawa balik keluar ke arah Bintang Hijau lah. Kita juga ada satu juga kemalangan lah. Satu rider dah down, lutut dia jatuh kat batu. So kita dah buat keluar lah menggunakan jentera Tokmo lah, jeep putih tu. Dia bawa sahabat yang injured tu keluar. So kita pun perlahan-lahan lah untuk follow dari belakang lah untuk nak support dia pergi keluar sampai ke untuk hantar sahabat yang cedera tu untuk mendapatkan rawatan di dalam sak. Lubang ni pun macam biasa, masuk susah, keluar pun susah. Tapi keluar tu lagi mudah lah, pasal taklah teruk sangat pada nak masuk tu. Cuma dekat ujung sana baru kita nak winch dia balik lah. Pasal ada sebelum ni ada sahabat dia buah lok-lok kayu. Betul, orang tahu bang, ada lok-lok kayu yang dah terkeluar dah. So tapak untuk tayar nak pijak tu dah tak ada. So sama juga konsep dia, tergantung tayar. So kita kena winch lah. Kita akan winch setiap kita akan winch. So yang seperti sahabat-sahabat tengok ni jentera saya ni, waktu nak main hari tu punya teruk. Sekarang ni kita dah repair dah, kita dah join dah bateri depan belakang lah. So memang winch dia power lah. So saya tunda tu kereta belakang tu, saya hook depan, saya tarik dia keluar daripada kubang. Memang winch ni walaupun winch Shopee, tapi dia memang power dia cukup lah untuk saiz kereta kembara yang ringan ni. Memang same point lah. So Alhamdulillah kereta belakang tak ada masalah apa. Cuma dia tak setup dia tak lift up, dia standard. Jadi perut tu lagi mudah sangkut daripada kereta-kereta kami lah. Tapi itulah, jentera saya ni agak malang lah kali ni. Saya rasa dia punya rantai transfer dia dah kendor. So bila kita tekan minyak dia berbunyi lah, So tak ada masalah apa, cuma dia berbunyi ya. Kita boleh ni lah, ni pun bunyi-bunyi dia pun saya tunda juga kata orang, tarik keluar juga. Tu normal lah, kita kena gotong royong lah benda ni.
Cuma tu lah, dia kendor, dia ada kendor, kita bagi dia load, dia akan berbunyi lah, transfer case punya rantai untuk 4 wheel. So seperti yang sahabat tengok ni, kita tengah nak try nak cuba tarik tu, ada satu kereta di belakang lekat dalam kubang. So kita akan tunda, kita akan lock satu kereta dan lock kita winch dari depan juga sebiji. So sama-sama tarik ya. Jangan rekod. Jangan datang. Pulang aku ambil surat dah. Jangan kawan pegang kan ni. Rekod. Tapi ada tu dalam dia mahal. Gila. Dia mahal. Balik kereta baru lah. Dah. Sini ya. Okey. Ni kita buat dah, lepas tu buat dari depan. Ui, kanak aku.
sudahlah ekspedisi kita kali ni. So jentera-jentera semua kita selamat sampai di area Bintang Hijau. Ni motor yang dah rescue pun lagi kita akan hantar sekali dengan owner di simpang peluang ke Hijau. So yang sahabat yang cedera tadi pun parent dia pun dah sampai ambil dia dekat dah kami dah serah semua dah. Alhamdulillah selamat semua. So mungkin dia nak turut ke hospital tu kot. So sebelum kita nak balik tu kita kena cuci dulu segala seluruh kita ya semua tu kena cuci elok sebelum kita menggunakan jalan raya yang ni lah. Kita mau ada seluruh kita jatuh atas trek jalan raya lah. So pada semua sahabat yang menonton, terima kasih banyak-banyak. Daripada semua sahabat yang dah subscribe, terima kasih banyak-banyak. Until next time, saya akan post lagi video-video yang menarik lah. So ucapan ribuan terima kasih lagi sekali pada saya dan semua grup tim Pro 2 Kembaran Pening. Until next time, terima kasih banyak-banyak.